Abang Johar ni dia bekas pemain, jurulatih. Dia ulas teknik-teknik itu dengan cara profesional. Allah Ta'ala takdirkan tergerak hati dia untuk memilih menyertai PAS. PAS pun hubungi dia, boleh tak kita buat ceramah di Seremban waktu tu? Boleh tak datang ceramah ni serah borang? Borang dah serah lama dah, ceramah malam tu diserah sijil keahlian. Dia kata boleh. Sebelum dia hadir malam tu tuan-tuan, Abang Johar, Abang Azlan Johar ni, kawan-kawan dia nasihat ni, kawan-kawan pengulas sukan, RTM semua. Dia kata, Lan, kalau kamu nak pergi serah borang PAS pun, tunggulah lepas habis musim Piala Dunia. Sebab setiap hari dia dibayar mengikut hari. Dan bayarannya lumayan. Bayarannya lumayan. Kadang-kadang kita kerja sebulan, baru dapat, dia sehari dapat lah. Sebab kepakaran dia, profesionalisme dia. Kawan-kawan nasihat dia, kalau nak isytihar masuk PAS pun tunggu lepas habis Piala Dunia. Lepas habis job ni semua, okey, masuk. Abang Azlan kata, Allah Ta'ala takdirkan aku tergerak hati hari ni. Hari ni aku akan serah korang. Hari ni akan isytihar. Seperti yang kita semua tahu, malam tu dia serah ataupun dia terima sijil keahlian PAS di Seremban daripada yang berhormat Datuk Seri Setiausaha Agong, Timbalan Presiden PAS pada masa tu. Malam tu dia terima sijil 10.30 lebih kurang waktu macam ni. Dia minta izin balik awal sebab dia nak kena masuk studio RTM esokkan pagi pukul 4 pagi. Balik rumah, dia kata dia tak sempat tidur. Kalau dia tidur nanti mungkin tak terjaga pukul 4 pagi. Dia pun study perlawanan. Masa tu dia antara Algeria lawan, saya tak ingat lawan Itali tak silap. Belgium. Jadi dia study Algeria. Abang Azlan ni dia tengok corak permainan Algeria. Dia pun study. Dia dah ready dah semua dia punya nota tu. On the way dia nak pergi ke RTM, dia dapat satu notis daripada bos di atas, Abang Azlan, abang tak perlu datang dah studio RTM mulai hari ini sampai seterusnya. Abang direhatkan daripada mengulas bola World Cup. Sekarang ni tuan-tuan, dia jual durian. Jual durian. Durian yang YB Ustaz Hafiz beri makan seorang-seorang tadi tu. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong lapangkan dadaku, permudahkan semua urusan, tugasan-tugasan, leraikan segala yang tersimpul, yang terbelit pada lidahku, yafqahu qawli, mudah-mudahan dapat difahami kata-kataku. Terima kasih pengacara majlis yang happening, kata YB Mardiah tadi. Jarang kita jumpa pengacara majlis yang power ni, nampak tanda-tanda kemenangan. InsyaAllah kita boleh angkat jadi pengacara majlis di peringkat pemuda pusat, insyaAllah. Nanti bagi quotation. Sahabat-sahabat pimpinan yang baru berucap seperti tadi, yang berhormat Timbalan Ketua Pemuda Fadil Ustaz Hanim Naib Ketua Pemuda, pimpinan yang ada atas pentas, Abang Khairul Faizi, YB Mardiah Johari, pimpinan Amirah, di bawah pada pimpinan Amirah, Ustaz Naufal, Ustaz Ridwan, dan 3 orang bakal yang berhormat yang akan berkhidmat membawa suara rakyat dalam Dewan Undangan Negeri Johor selepas selesai tamat pilihan raya negeri Johor. Kalau tuan-tuan perhati, 3 orang calon dan calon-calon PAS yang bertanding menggunakan lambang PN yang lain. Kebolehan boleh bercakap, boleh menyampaikan suara rakyat,
boleh berkhidmat. Semua ini telah pun terbukti. PAS mengetengahkan calon-calon yang telah pun terbukti boleh berkhidmat. Sebelum ini pun PAS tidak jadi kerajaan di Johor. Tapi PAS berkhidmat kepada rakyat dengan pelbagai aspek jasa. Macam-macam PAS buat. Kita ada pasti. Nak hantar nak masuk pasti tak tanya ahli parti mana. Cikgu-cikgu pasti tak pernah pun kempen dekat budak pasti yang usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu nak undi parti mana. Mak ayah yang pergi hantar anak ke pasti, seriti, tak pernah disuruh untuk undi parti mana. Tak pernah tanya ahli parti mana dan tak pernah disuruh untuk undi parti mana. Khidmat PAS kepada rakyat dari sudut pendidikan puluhan tahun lamanya. Sekolah-sekolah agama rakyat yang dikendalikan oleh pimpinan PAS, Ustaz Naufal, menguruskan sebuah sekolah pun tak pernah tanya nak masuk sekolah mesti jadi ahli PAS ataupun tidak. Tak pernah. Anggota Jabatan Amal berbaju merun merah, di mana sahaja ada operasi, ada bencana, di situ mereka turun. Nak masuk cuci banjir rumah orang, tak tanya ahli parti mana. Sampai di depan rumah, tengok rumah penuh selut, tengok rumah penuh air banjir. Tanya, bang, ahli PAS, tunjuk ke ahli. Kalau tunjuk ke ahli, baru kami masuk cuci. Tak pernah tanya. Di Kedah, bangunan pejabat UMNO masuk banjir, selut. Petugas amal pergi cuci bangunan UMNO. Di Merbuk, petugas amal tu Merbuk pergi cuci rumah ataupun premis yang UMNO gunakan. Rumah tercabut bumbung, orang ditimpa musibah, semua dibantu. Tak tanya parti mana, ahli parti mana. Rakyat telah menyaksikan puluhan tahun PAS sejak diwujudkan daripada dulu secara rasmi tahun 1951. Sampailah pada saat ini dan sampai bila-bila, khidmat PAS kepada rakyat tidak pernah mengambil kira orang tu parti mana, ahli mana. Tidak. Kerana asas perjuangan PAS ialah menyampaikan mesej Islam. Dan dalam masa yang sama, menolong orang yang memerlukan, yang susah, yang tersepit, yang ada masalah. Kita tolong. Ada yang tolong bercakap, bersuara. Ada yang tolong dengan bantuan tenaga. Ada yang tolong dengan duit ringgit. Itulah PAS daripada dulu sampai hari ini. Atas rekod yang ada kepada PAS. Rekod ahli-ahli PAS yang menyumbang. PAS ni, semua kita tahu, ahli PAS, siapa yang masuk jadi ahli, dia kena keluar duit. Yang masuk jadi ahli PAS baru ni diseremban 10 orang. Semua mereka itu tahu risiko-risiko. Tadi disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Ketua Pemuda Abang Azlan Johar. Minggu lepas saya bersama dengan dia dalam satu siri podcast Kekal Tenang. Abang Azlan ni, tuan-tuan dan puan masih berkhidmat sebagai pengulas sukan bola sepak RTM. Setiap hari dia akan pergi ke studio RTM pukul 4 pagi, dia kata. Siaran langsung, ada 2 orang pengulas, satu ulas sukan itu, satu lagi mengulas teknik-teknik bagaimana serangan tu dibuat, ambil corner macam mana, tanduk macam mana. Dia ulas teknik, skill. Dipanggil Panti. Abang Johar ni dia bekas pemain, jurulatih. Dia ulas teknik-teknik itu dengan cara profesional. Allah Ta'ala takdirkan tergerak hati dia untuk memilih menyertai PAS. PAS pun hubungi dia, boleh tak kita buat ceramah di Seremban waktu tu?
Boleh tak datang ceramah ni serah borang? Borang dah serah lama dah. Ceramah malam tu diserah sijil keahlian. Dia kata boleh. Sebelum dia hadir malam tu tuan-tuan, Abang Johar, Abang Azlan Johar ni, kawan-kawan dia nasihat dia. Kawan-kawan pengulas sukan, RTM apa semua. Dia kata, Lan, kalau kamu nak pergi serah borang PAS pun, tunggulah lepas habis musim Piala Dunia. Sebab setiap hari dia dibayar mengikut hari. Dan bayaran dia lumayan. Bayaran dia lumayan. Kadang-kadang kita kerja sebulan, baru dapat, dia sehari dapat lah. Sebab kepakaran dia, profesionalisme dia. Kawan-kawan nasihat dia, kalau nak isytihar masuk PAS pun tunggu lepas habis Piala Dunia. Lepas habis job ni semua, okey, masuk. Abang Azlan kata, Allah Ta'ala takdirkan aku tergerak hati hari ni. Hari ni aku akan serah borang. Hari ni akan isytihar. Seperti yang kita semua tahu, malam tu dia serah ataupun dia terima sijil keahlian PAS di Seremban daripada yang berhormat Datuk Seri Setiausaha Agong, Timbalan Presiden PAS berada masa tu. Malam tu dia terima sijil 10:30 lebih kurang waktu macam ni. Dia minta izin balik awal sebab dia nak kena masuk studio RTM esokkan pagi pukul 4 pagi. Balik rumah, dia kata dia tak sempat tidur. Kalau dia tidur nanti mungkin tak terjaga pukul 4 pagi. Dia pun study perlawanan. Masa tu dia antara Algeria lawan, saya tak ingat lawan Itali tak silap. Belgium. Jadi dia study Algeria. Abang Azlan ni dia tengok corak permainan Algeria. Dia pun study. Dia dah ready dah semua dia punya nota tu. On the way dia nak pergi ke RTM. Dia dapat satu notis daripada bos di atas. Abang Azlan, abang tak perlu datang dah studio RTM mulai hari ni sampai seterusnya. Abang direhatkan daripada mengulas bola World Cup. Sekarang ni tuan-tuan, dia jual durian. Jual durian. Durian yang YB Ustaz Fiz beri makan seorang-seorang tadi tu. Tergamak dia cerita dia makan durian atas ni seorang-seorang. Bawa lah sikit 5-60 kilo belakang ni. Dia cerita seorang-seorang dia. Dia makan durian seorang, lepas tu dia kata boleh menang. Mana boleh macam tu? Kalau makan ramai-ramai baru boleh menang. Balik cerita Abang Azlan tadi. Abang Azlan Johar ni pemain kebangsaan. Mengharumkan nama negara. Nak berlatih untuk masuk jadi pemain kebangsaan, dia jadi pemain Selangor. Akhir sekali dia jadi pemain pasukan ATM. Nak berlatih tu, pengorbanan, jasa, sampai ke peringkat antarabangsa. Seorang atlet sukan yang pernah mengharumkan nama negara, hanya kerana dia serah borang keahlian PAS, dia isytihar dia masuk PAS, tak sampai 24 jam, ditamatkan daripada kerjaya profesional dia itu. Siapa menteri yang jaga RTM? Siapa menteri jaga RTM? Tu gol gincu tu. Kenapa orang yang mengisytihar masuk parti politik yang dibenar dalam undang-undang negara Malaysia, kenapa orang ini disekat periuk nasi dia? Bukan setakat ambil pasir letak periuk nasi itu dia terbalik, tak boleh makan langsung. Dia ada anak untuk disara, dia ada keluarga untuk dibesarkan. Di saat kerajaan Pakatan Harapan melaungkan berdegar-degar kebebasan bersuara, boleh bercakap, boleh tegur kerajaan. Saudara nak tegur kerajaan, silakan saudara. Saya tak ada masalah saudara. Saudara nak kritik saudara. Saya terbuka saudara. Dalam usaha kerajaan masuk berbilion-bilion pelaburan. Kita terima teguran. Negara kita demokrasi.
Bukan saya tiru dia, dia tiru saya. Kamu perjuangkan kebebasan bersuara. Bahkan kamu letak dalam manifesto Pakatan Harapan. Boleh bersuara. Abang Azlan ni tak bersuara, tak bercakap pun. Dia hanya tunjuk dekat orang, dia masuk PAS. Atas pentas. Itu saja. Dia tak pernah cakap kritik kerajaan, tak pernah komen hentam kerajaan. Dia tahu tugas dia sebagai seorang profesionalisme dalam bidang sukan. Dia pun dihentikan tugas. Inilah contoh demokrasi yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Yang kalau pengundi Johor bagi menang mereka di Johor, tak mustahil apa mereka buat di Kuala Lumpur itu akan mereka ulang di negeri Johor. Tutup pintu untuk DAP, untuk PH. Jangan bagi mereka masuk negeri Johor ni. Jangan bawa perangai-perangai huduh di Putrajaya itu masuk ke negeri Johor. Orang Johor kena jaga Johor. Maruah bangsa Johor kena dipertahan oleh orang Johor. Orang yang sebegitu berjasa. Orang yang begitu profesional. Itu baru satu kes contoh yang diceritakan. Mungkin banyak lagi kes-kes lain yang kita tak tahu. Tuan-tuan dan puan sekalian, suara-suara membantah, mengkritik inilah yang mesti diberi mandat kepada calon-calon kita untuk bawa masuk dalam Dewan Undangan Negeri Johor untuk bercakap. Disebut tadi oleh penceramah sebelum-sebelum. Tujuan PAS melalui PN masuk pilihan raya negeri Johor untuk jadi pengimbang kerajaan yang sedia ada. Orang tanya apa tujuan kita masuk tanah Johor? Mudah. Jangan bagi PH menang. Datuk Seri Timbalan Presiden PAS pun dah isytihar. Di kerusi yang PN tak bertanding, ada calon PN, UMNO, ada calon PH. Jangan undi calon PH. Simple. Maknanya apa? Undi calon daripada UMNO. Di kerusi yang kita tak tanding, kerusi kita bertanding, undi calon kita. Mudah. Orang tanya pula, kenapa PAS boleh isytihar macam tu? Kerana asas perjuangan PAS daripada dulu sampai hari ini letak Islam di depan. Islam boleh kuat kalau ada penyatuan. Penyatuan bermula sesama bangsa. Apa salahnya kami sesama bangsa nak bersatu padu untuk menangkan Islam? Dalam masa yang sama, kita bukan menindas bangsa lain. Macam disebut tadi oleh YB-TKP. Bukan semua Cina undi DAP. Bukan. Bukan semua Cina tu DAP. Pengundi-pengundi Cina sekarang dah bijak, dah cerdik, pandai. Pilihan raya negeri Johor ni, kita dapat tahu mereka tak akan undi DAP lagi. Sebab orang Cina ni mereka tak puas hati ekonomi merosot teruk. Mereka orang berniaga, nak berniaga susah. Keuntungan makin nipis. Dulu untung banyak, sekarang untung makin kurang. Macam-macam sistem dia buat, cukai dia buat. Tax invoice. Setiap satu perbelanjaan syarikat kena lapor pada income tax. Ni orang-orang Cina yang berniaga ni tak suka, tak setuju. Ahli Parlimen Bagan, YB Lim Guo Eng, jiran saya di Parlimen. Dulu, sekarang saya dapat jiran baru. YB Lim Guo Eng dia pernah sebut dalam Parlimen. Mendesak kerajaan Madani, tolong tunai apa yang orang-orang pengundi-pengundi Cina nak sebab berniaga susah. Dia sebut dalam Parlimen. Pengundi Cina juga dah bagi protes dalam pilihan raya negeri Sabah. DAP tak menang di Sabah. Tuan-tuan sekalian, di Johor tak mustahil pengundi-pengundi Cina yang ada di Jementah akan bagi undi pada calon kita. Jadi calon kita pun kena pandai cakap Cina sikit. Ustaz Saifullah.
Muka ada lebih-lebih lah, Cina lebih kurang. Cuma tak berapa cerah sikit lah. Lepas ni pakai bedak lah. Oh, saya tarik balik. Tarik balik pun dah cakap lah. Tugas kita ialah kena masuk menyantuni semua pengundi, termasuk pengundi yang bukan Melayu. Sebab mereka sedang mula beralih kepada kita sekarang. UMNO. Pengundi Johor kenal sangatlah UMNO. Satu Malaysia kenal UMNO. Walaupun UMNO cuba berubah. Ketua Pemuda UMNO cuba menyuarakan beberapa perubahan-perubahan. Kawan saya. Sama-sama muda. Sama-sama pakai motor. Cuma dia pandai cucuk orang, saya tak pandai. Dia doktor, saya tidak. Tapi suara yang nak mengubah UMNO ni tak banyak. Kerana UMNO masih ada raksasa-raksasa di atas. Yang menyebabkan UMNO tidak lagi mendapat menjadi pembela kepada pengundi Melayu. Sebab dalam perangai UMNO ni masih ada politik wang yang tebal. Tanyalah siapa pun semua orang tahu benda ni. Satu-satunya cara nak mengubah UMNO ialah jangan bagi dia menang banyak kerusi. Barulah dia akan rasa sedar diri. Maka waktu itu baru dia akan mula untuk berubah. Kalaulah pilihan negeri Johor ni nanti Allah Ta'ala takdirkan mungkin UMNO tak cukup kerusi, maka UMNO kena pilih PN, pilih PAS untuk bersama membentuk kerajaan negeri. Tuan-tuan boleh setuju? Baik UMNO pilih kita daripada UMNO pilih PH. Setuju? Tapi kalau dia nak pilih PH sekarang, silakan. Pilihlah PN semua untuk mentadbir kerajaan negeri. Lagi tak ada masalah. Tadi YB Mardiah sebut kita bertanding 3 kursi. Lebih daripada majoriti. Simple majoriti. Boleh jadi kerajaan. Cuma kena kawal lah dengan parti satu lagi tu. Yang kata kita pekak tu. Tapi hari ni kita tak nak berkelahi. Ini tentang ni satu lagi benda yang pelik. Pengundi kata PAS yang satu ni berkelahi, putus hubungan. Tiba-tiba dalam Johor ni elok je bertanding. Itulah PAS. Waktu orang buat salah, kita kata salah. Waktu kita kena pertegas prinsip kita, kita pertahan prinsip kita, walaupun terpaksa henti hubungan dengan rakan dalam pakatan politik. Sebab kita pertahan prinsip. Tapi waktu kami berdepan dengan musuh yang paling besar, iaitu PH, kami boleh duduk sekali untuk lawan PH, DAP dalam PH tu. Inilah cara politik matang yang kita bawa. Johor kebetulan menjadi negeri yang awal bubar Dewan Undangan Negeri. Johor menjadi negeri yang awal untuk orang melihat teori mana yang lebih menjadi. Tuan-tuan, pengundi yang akan mengundi nanti ini hampir separuh ialah pengundi kawan-kawan yang seusia kita ni. 40 ke bawah. Saya pun muda lagi, baru 18. Nampak ya muka macam ni. Ustaz Hafiz Sabri baru 17. Boleh makan durian banyak lagi. Majoriti lebih, hampir separuh daripada pengundi ialah pengundi 40 ke bawah. Jentera-jentera pemuda, jentera anak muda, termasuk Amirah. Kita kena faham pengundi muda tak sama macam pengundi yang lebih 40. Pendekatan calon-calon kita pun, tuan-tuan tengok malam ni, nampak muda dan lepas ni akan muda lagi. Lepas ni mereka akan pakai seluar jin. Macam KP Johor, tengok tu. Ustaz Ridwan, Salamon. Jin tak salah, seluarnya pun tak salah. Yang salah hanya kalau orang tu tak semayang, tu salah. Pengundi muda, cara mereka berpolitik berbeza. Pengundi yang sudah berusia, sudah ada keputusan. Tuan-tuan kempenlah macam mana sekalipun, bercakaplah dalam media sosial macam mana sekalipun, dia dah ada penilaian. Aku ahli parti sekian.
Ahli PAS akan undi PAS, ahli UMNO akan undi UMNO, yang PH akan undi PH. Mereka ni tak berganjak. Kalau nak berubah pun sikit-sikit, dia masih ahli UMNO tapi dia undi PAS. Dalam komen-komen media sosial kita baca, saya ahli UMNO tapi saya akan bagi pada PAS. Ahlan wa sahlan, terima kasih. Tu cara kita berpolitik, tak putus hubungan. Saudara, tak putus hubungan. Adik-beradik, keluarga tak putus. Walaupun parti berbeza. Tapi ahli ataupun pengundi bawah 40, dia akan mengundi mengikut isu. Dia akan pilih orang berbanding pilih parti. Dia akan undi siapa yang paling banyak bercakap tentang sesuatu isu yang kena dengan selera dia. Sebab itu pasaran untuk kumpulan pengundi muda ni bukan pasaran fizikal sepenuhnya. Pasaran adalah dalam media-media sosial. Orang muda tak datang majlis-majlis ceramah kita. Yang main ni semua penyokong-penyokong kita. Tapi mereka menonton dalam live. Mereka menilai cara kita bercakap. Mereka menilai cara kita berhujah. Fakta-fakta yang kita bawakan. Saya ditemu bual oleh influencer TikTok Caprice. Dalam podcast dia. Dia tanya saya soalan. 1 sampai 10 skala. 10 terbaik, 1 paling lemah. Berapa YB nak bagi untuk pentadbiran PMX dari sudut ekonomi? Saya jawab spontan, saya bagi 5. Dia kata 5 tu tinggi. Tak, saya nilai 5. Dia tanya kenapa bagi markah yang 5, kenapa tak bagi 0? Saya kata kita kena beri pijak kepada realiti. Ada benda yang baik dia buat, kita sokong. Dia sebut lagi, apa contoh benda baik yang YB sokong? Contohnya, bersama dalam isu Palestin. Sokong. Apa pula yang YB tak sokong? Yang tak sokong, dia menari dengan Trump. Yang tu tak sokong. Okey, dia kata. Apa lagi yang YB tak setuju? Kurangkan kuota diesel dengan petrol. Petrol 200 liter. Elok-elok 300 liter, pergi kurang 200 liter. Lepas tu terlepas cakap nak kurang lagi 50 liter jadi 150. Tiba-tiba naik kembali 200 liter. Apa lagi tak setuju? Diesel. Sebelum ada budi diesel ni. Kenapa diesel Semenanjung mahal, diesel Sabah Sarawak murah? Menteri Kewangan jawab di Parlimen kerana nak jaga penyeludupan takut tiris seludup di sempadan. Apakah Sabah Sarawak tak ada sempadan? Tak lain tak bukan kerana nak jaga undi di Sabah Sarawak saja. Bila kita bersuara, baru nak buat budi diesel. Terima kasih. Tu desakan pembangkang. Bila kita kata tu desakan pembangkang, dia kata tengok pembangkang klaim. Kita cakap pun tak kena, tak cakap pun tak kena. Nak apa weh? Itulah tugas pembangkang. Pengimbang. Yang betul kita sokong, setuju. Yang tak betul kita kata tak betul. Inilah peranan yang PAS nak bawa melalui EPN dalam Dewan Undangan Negeri Johor melalui calon-calon kita. Tak ada masalah. Tan Sri Tunggul Presiden bila dia temu ramah, apa target PAS masuk Johor? Tunggu Presiden sebut PAS masuk Pertanian Johor sebab nak jadi pembangkang. Orang pemain pula, apalah masuk pilihan raya jadi pembangkang. Sebab kita kena ukur baju di badan kita. Negeri Johor ni negeri UMNO paling kuat di dunia. Dunia, bukan di Malaysia saja, dunia. UMNO tak adalah negeri lain yang dia kuat. Cuba tuan-tuan bilang 14 negeri yang ada di Malaysia. Mana negeri UMNO paling kuat? Negeri tuan-tuan lah. Negeri hampa, weh. Kita kena ukur baju di badan sendiri. Ya. Tapi tak boleh bagi kuat sangat sebab kita nak bagi orang Melayu, orang UMNO ni berubah. Bagi kurang sikit kerusi dia. PAS kena tambah kerusi supaya boleh mengimbangi. Sama-sama bergabung, baru lawan PH. Tu cara kita. Yang betul, sokong yang betul. Bukan semua yang dibuat oleh UMNO tu tak betul, ada yang betul.
Ada yang mana yang tak betul, kita kata tak betul. Itulah cara anak muda berpolitik. Anak muda bukan boleh terima semua tak betul. Tak boleh. Politik inilah yang kita kena bawa. Dalam pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri Sembilan selepas ni, dan pilihan raya umum dan pilihan raya selepas-selepas ni. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan perhati pemimpin-pemimpin politik yang ada, yang veteran, semua mereka ni sedang meniti usia masing-masing. Perdana Menteri PMX, umurnya sudah berapa? 70 lebih. Walaupun nak bentang usul di Parlimen untuk Perdana Menteri jadi PM 2 penggat, tak lulus. Dia kata, oh, saya rasa tak ada masalah kerana walaupun tak lulus, saya boleh jadi Perdana Menteri sampai bila-bila. Dia taklah kata macam tu. Saya tambah ya. Penyokong-penyokong PKR kata, okey, boleh jadi Perdana Menteri lebih dari 2 penggal. Ikut dia lah. Penggal ke, 2 penggal ke, 3 penggal. Tapi kita nampak sepenggal ni tak lama nak turun. PKR. Kalau tak ada Datuk Seri Anwar, apa jadi dengan PKR? Sebab dia ditubuhkan di atas individu. Partai Keadilan. Mata lebam tu jadi logo dia. Sekarang pun waktu dia jadi kerajaan, timbalan presiden dia keluar parti. Tubuh parti baru, bertanding lawan dia pula di Johor. Parti ini tak kuat tuan-tuan. Kuat kerana jadi kerajaan saja. DAP. Pertembungan kumpulan tua, kumpulan muda. Tim A, tim B dalam pemilihan. Semua orang tahu mana ni rahsia umum. Dan DAP juga keras membawa agenda-agenda dia sehingga mengganggu isu-isu yang sensitif, melibatkan hal orang Melayu, hal orang Islam. Parti ini tak boleh terus jadi kerajaan. Mengganggu kontrak sosial yang sedia ada. Tak boleh parti ini jadi kerajaan. Di Johor pun tak boleh, Persekutuan pun tak boleh. PAN. Tak payah bincang lah kot PAN ni. Majlis dia pada kerusi sebaris kat depan. Siapalah jadi event management PAN hari tu ni. Buatlah dewan kecil-kecil. Dah tahu orang tak ada. Habis-habis tak ada pun, hang panggil budak-budak sekolah lah bagi nasi lemak daripada mereka main penuh. Nak urus majlis pun tak boleh, tambah nak tadbir negeri, tadbir negara. Cih! Tak tepi. PN. Parti paling kuat dalam PN. PAS. Bukan mendabik dah ada. Ni fakta. Diakui oleh orang daripada luar. Pemerhati-pemerhati. Jurnalis. Wartawan-wartawan. Ada wartawan beritahu semasa sidang media. Selepas mesyuarat PN di pejabat PAS. Minggu lepas. Sebelum tu. Hari Isnin. Ya, minggu lepas hari Isnin. Sidang media menunggu untuk Yang Amat Berhormat Dr. Samsuri bercakap macam mana soal isu pembahagian kerusi di Johor macam mana. Beberapa orang wartawan dia bisik sama-sama kawan-kawan kita. Dia kata malam tu orang menonton laporan media, orang menonton live pada pemerhatian dia lebih ramai, lebih tinggi daripada orang tunggu pengumuman daripada PMX. Ni wartawan tu cakap. Dia tahu, dia tengok, dia baca. Banyak-banyak majlis. Dia pun hadir majlis kerajaan, dia hadir majlis kita. Malam tu orang tunggu penuh. Semua wartawan, semua media hadir. Hampir semua media. Tunggu Dr. Samsuri masuk. Dia punya vibe, istilah Gen Z sekarang ni. Dia punya aura tu dan dia punya tontonan tu lebih daripada orang tunggu pengumuman PMX. Macam Dr. Samsuri tu Perdana Menteri dah.
3-4 hari wartawan tunggu dia pejabat agung PAS tu. Tunggu saja. Siapa masuk ambil video. Siapa keluar ambil video. Ambil video orang masuk keluar pun cukup lah. Mahalnya harga PAS sehari dua ni. Tuan-tuan silan. Ni fakta. Jumlah ahli parlimen paling ramai, PAS. Jumlah hadun paling ramai. Di negeri-negeri yang majoriti Melayu, PAS. Semua ni kita bawa kita punya proposal. Kita punya rekod prestasi. Sama ada ketika jadi pembangkang ataupun kita jadi kerajaan di 4 negeri. Dan kita sedang jadi pembangkang di Persekutuan. Rekod ni dibawa, dipikul oleh calon-calon kita untuk dipersembahkan kepada pengundi-pengundi di Johor. Tidak ada sebab kenapa pengundi Johor tak boleh pilih PAS dalam pilihan raya akan datang. Kita bercakap dengan fakta. Kita bercakap dengan bukti. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan silan, bermula daripada malam ini dan seterusnya 14 hari tempoh kita kempen ini, jentera-jentera anak muda, muslimin ataupun muslimat mesti masuk ke semua segmen pemuda kita. Mulai malam ini sampai seterusnya, jangan kira jam berapa waktu boleh tidur. Tinggal sekejap yang di rumah tu. Yang di rumah ni boleh faham insya-Allah. Yang di rumah ni Amirah memahamkan mereka. Amirah pun turun ke tengah lapangan. Amirah-amirah ni turun yang daripada Kuala Lumpur, daripada Kelantan, memang dia daripada Pengkalan Kundok, Kuala Kedah. Tinggal isteri. Kita lah tinggal isteri, mereka tinggal suami. Tinggal anak. 2 minggu ni tempoh kritikal untuk kita fahamkan rakyat Johor, khususnya pengundi muda, kenapa kena pilih kita. Jawapan-jawapan telah pun saya dan sahabat-sahabat penceramah lain utarakan tadi. Kita telah tunjuk, kita telah pun jawab. Mudah-mudahan mengundi nanti dalam pilihan raya negeri Johor akan wujud kerajaan yang seimbang. Tuan-tuan kena ingat tagline ni, seimbang. Seimbang antara kerajaan yang ada sekarang, UMNO yang mentadbir, dan PAS serta Perikatan Nasional. Seimbang. Itu rahsia umum. Orang kata, oh, pakat sulit. Sulit apa? Daripada dulu lagi kita dah bincang tentang penyatuan rumah ni. Tak ada benda sulit-sulit lah. Inilah agenda kita. Kita boleh letak tepi perbalahan dalaman PN. Letak sekejap. Tumpu untuk agenda penyatuan. Tumpu untuk agenda lawan PH, lawan DAP. Untuk pilihan raya negeri Johor. Ini cara politik matang yang kita sedang pamerkan. Tuan-tuan sekalian, orang menunggu kita untuk mengundi PN, mengundi PAS. Cuma tunggu sentuhan terakhir saja daripada kita para jentera dan calon-calon. InsyaAllah tuan-tuan, calon-calon kita akan bekerja siang malam. Tuan-tuan tengok selepas ni, tuan-tuan takkan kenal dah Ustaz Saifullah. Lain sangat dah rupa lepas ni. Sebab dia akan bekerja keras siang dan malam. Ustaz Saifullah akan bertukar menjadi Ustaz Ridwan Salamon insyaAllah selepas ni. Selamat bekerja. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Perikatan. Terima kasih.